Assalamualaikum. Hai, nama saya Siti Anakisha binti Hanafi dari Sekolah Kebangsaan Tunjuk Laut, Kota Tinggi, Johor. Hari ini, saya nak bawa kawan-kawan ikuti misi wira tenaga saya di sekolah ini. Jom! Kawan-kawan tahu tak, sekolah kita ada satu wira tersembunyi yang hebat. Tara! Di waktu siang, panel solar ini akan menyerap cahaya matahari, menukarkannya kepada tenaga elektrik yang bersih untuk kegunaan kita. Kalau hari hujan atau malam, sistem hybrid ini akan bertukar menjadi bekalan biasa secara bijak. Hebat kan? Ini membantu sekolah kita mengurangkan kebergantungan tenaga fosil dan melindungi alam sekitar kita. Walaupun sekolah kita ada sistem solar hybrid, itu bukan alasan untuk kita membazir tau. Sebagai wira bijak tenaga, amalan harian tetap penting. Pertama, tutup switch lampu dan kipas jika tidak digunakan. Kedua, gunakan cahaya matahari apabila waktu siang. Selain bijak menjimatkan tenaga, kita juga perlu menjaga keselamatan elektrik sekolah kita. Contohnya, pastikan tangan sentiasa kering sebelum menyentuh switch. Jangan sesekali masukkan objek asing ke dalam soket. Jika nampak wayar rosak, cepat-cepat laporkan pada cikgu. Cikgu! Ingat, keselamatan perlu diutamakan. Kesimpulannya, jom kita hargai sistem solar hybrid sekolah kita dengan mengamalkan gaya bijak tenaga. Jom jadi wira tenaga demi masa depan bumi kita. Sekian, terima kasih.